الحمد لله على كل حال. ما تدرون من الخير، والله خير. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita dekat Zhangjiajie hari yang kedua. Makan kat hotel. Area hotel tak ada makanan Islam. Chào san. 我们吃饭了。你看。Kawan-kawan, dalam kabut kawan-kawan. Oi, 你看。我们这边Zhangjiajie. InsyaAllah pagi ni kita program pukul 8. Kita akan bergerak ke Zhangjiajie Forest, Taman Negara dia lah, insyaAllah. So antara perkara yang kita buat travel ni di China, food pack. Kat mana beli? Sedang dekat Kelantan. Ni kat Kelantan ada gulai ikan ayam. Ada apa benda lah ada daging kurma, Salai. daging salai. Kita dah habiskan banyak juga lah. Kita buat pun Alhamdulillah, sebab tak susah dia makan, cuma breakfast susah sikit. Sebab bila tanya dia pukul berapa buka, ciu tian pernah pukul 9 baru buka. Kita pukul 8 nak bergerak, pukul 9 dia baru buka breakfast. Alhamdulillah. Penting tuan-tuan kalau travel kat China untuk isi perut pagi. Lepas tu bawa lah bekal-bekal yang macam ni, InsyaAllah. Tu masuk balik dengan ni. Lagi balik. Bentuk jam. Banyak. Balik tak dapat. Dah kita gerak pagi ni untuk ziarah sekitar Zhangjiajie, insyaAllah. Kita naik kereta. Mahal sangat pasal 200. Ini dah bukan Cameron Highland ni. Kabus, insyaAllah. Sekitar 8.30 pagi. Sembah dia Alhamdulillah. Ada segera juga special. Kebanyakan tulisan Cina kita tak tu lah, sikit sekolah Cina tak nak. Alhamdulillah kita dah sampai ke Forest Zhangjiajie. Helikopter 500 UN. Para cover. Sambut oleh helikopter. Okey, di belakang ni ada 9 tingkat pagoda. Ini antara tinggalan daripada Taoism. Salah satu daripada kepercayaan Taoism mula daripada zaman Zhou Dynasty. Sebelum pecah kepada 7 kerajaan, Warring State period, dah mula fahaman Taoism, Confucius, dan kemudian zaman Qing Shi Huang menyebabkan benda ni dibunuh, dihancurkan, dan akhirnya berlakulah peristiwa legalism. Tak ada lagi agama dah. Jadi kita bergerak untuk naik ke atas. Kita akan naik shuttle bus lagi. Shuttle bus ni boleh
Jadi kita hadir betulkan niat untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan di seluruh dunia. Ini milik Allah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mentadbir segala urusan langit sampai segala urusan bumi, sebesar benda sampai sekecil benda. Jadi insya-Allah datangkan hati untuk melihat kebesaran Allah. Mudah-mudahan bertambah iman kita. Okey, sekarang kita akan scan muka pertama kali. Kena scan pasport dan muka. Okey, alhamdulillah lepas scan muka tadi, scan pasport, sekarang kita naik bas untuk menuju ke atas. So kita terus menuju ke shuttle bus. It's gonna be there. Alhamdulillah kita landing daripada bas shuttle. So di sinilah tempatnya. Kita akan naik kereta ke lift ke apa lagi. InsyaAllah untuk ke atas. Sini ialah kawasan yang filem Avatar. InsyaAllah, hebat Allah. So dari sini kita akan buat keputusan nak naik ke atas dengan menggunakan kereta api ataupun kita nak naik dengan jalan kaki 2.5 km, naik kereta api kecil 70 yuan. Okey, kita akan tunggu train kat sini. So kita buat keputusan untuk naik train. So biasa orang akan beri gambar kat sini. Katanya sebab pemandangan dia. Jadi untuk tour guide, dia beli tiket. So dia akan isi borang dan beli tiket di sini. Kemudian kami akan beratur dekat untuk ambil train naik ke atas. Alhamdulillah, tempat cantik. Kita lupa bawa makanan untuk bekalan kita. Sebenarnya kita ada mesyuarat tadi dan Abang Sami kita tak perlu. Tak perlu, tak perlu. Kita pun Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah kita puasa hari ni. Kita ni puasa separuh hari. Puasa tanpa syariat lah. Sebab sahur lepas subuh. Sahur lepas subuh. Pukul 7. Aduh ya Allah. Bolehlah insya-Allah. Sebab kalau dia cadangkan kat kita pun kita boleh minum air gunung kat sini. Tak tahu kat atas, tapi insya-Allah lah tak ada makanan patutnya kat atas. Untuk orang Islam. Kita orang Islam tuan-tuan pergi mana pun yang pertama sekali pastikan jaga makan. Jangan main bedal dia makan sebab makanan akan jadi darah daging yang akan menjadi asbab amal kita diterima atau tidak oleh Allah. Ada orang tanya penerimaan. Ada orang tanya penerimaan amal. Solat. Macam dapat khusyuk. Macam nak dapat khusyuk dalam solat. Nak dapat khusyuk dalam solat bukan daripada hanya start daripada takbiratul ihram, tapi daripada khusyuk ialah daripada macam mana makan kita, rezeki kita. Wallah alam. Alhamdulillah beratur untuk tunggu train ni pun padu juga. Zigzag jalan dia. InsyaAllah. Jadi kalau tour guide dia tak payah beratur kami. Terus masuk sini dan terus beratur situ. Tour guide dia ada jalan pintas.
Jadi sini dia punya sejarah kenegaraan dia orang. So siapa yang nak hiking kita jalan. Tapi tak boleh dapat sambutan lah. Zaman sekarang zaman Besar. kita dah naik. We are on the Dragon Train. Dragon Train eh? Dragon Ball. Seksyon. There are 12 Chinese zodiac signs. Yeah. This year is house year. House. Yeah. In Chinese. In China. Okay, this side. Good for my guest. Ini jalan kaki punya. Siapa nak jalan kaki? Alhamdulillah kita dah landing daripada kereta api Naga. Like Buddha. It's a girl Buddha. So kita dah sampai sini. So katanya itu macam patung Guan Yin. Guan Yin ni lah agama Buddha. Guan Yin datang ke China masa dinasti Han. Ketika mana zaman tersebut Let's see the monkeys. agama-agama mula masuk. Setelah daripada Confucius dengan Taoism, Buddha datang. Islam datang lewat sikit ketika dinasti Tang. Okay, dia bawa kita pergi ke Monkey Park. Nampak monyet ni. Tengok monyet Cina cakap apa. Dia kata daripada tempat berbumbung tadi masuk 100 meter ke dalam. Tuan-tuan, ni bukan tasbih umrah Cisti. ni tasbih umrah ni bukan tasbih. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma Asal cukup. tasbih. Tasbih ada ni kesan Buddha. Come. What happened? Chinese drink for this thing. They pray. Free? The Buddha. Buddha. Buddha also they just Yeah, also the same. they say what? Say Amitofo. Amitofan for I can't You remember. bluffing or what? Let's celebration. Dia pun malas layan lah. Sebab dia orang tak ada agama. Itu cerita dia. Dia pun tak tahu Buddha agama benda ke. Ini just sekadar untuk business lah. Buddha tu pun orang latar. Dia kalau latar. Buddha datang. Okay, kita dekat kawasan kolam Salamander. Sticky. Tak nampak pun. Cicok guys. Cicok air. Nampak? Okay, Alhamdulillah. Segmen pertama kita selesai. Rupanya kita datang sini untuk tengok monyet. Okay. Sekarang ni insyaAllah kita akan ambil balik train kecil ni, balik ke shuttle bus balik. Kemudian kita pergi second checkpoint. Kita akan naik elevator to the top of the mountain, insyaAllah. Okay, kita pergi next checkpoint. Dah turun kat sini. So, kita akan pergi naik shuttle balik ke checkpoint seterusnya. Okay, kita ke next station. Next. Okay, sekarang kita dekat Golden Whip Stream.
Okay, kita ada di Golden Whipstream. Katanya tak ada apa yang special kat sini. So kita skip ke the next station. Kalau tengok TikTok lain ada lah buat review pasal ni, tapi bukan dekat sini. So we're gonna pass this place, we're gonna go up to the next station. Okay, kita berada dekat elevator untuk pergi ke Bukit Avatar. Yang kalau untuk cerita yang saja tempat elevator, tempat apa? Avatar. Tu dia elevator. Okay, kita kena masuk sini. Lalu checkpoint and then go straight away there inside. Kita keluar dan ni kawasan untuk beli tiket. One minute and 28 seconds. How high? 3 to 6 meters high. So ticket how much? Included. How much? Yeah, I bought myself. If not, for how me. much? 6.5 for one time. 65 yuan. Jadi dalam Dynasty Tang dia ada satu benda yang cuma insan hukum. Lemak. Tadi nampak teko. Lompat tengah orang lah. So kita jalan. Kita masuk sini untuk naik ke escalator. Okay, kena naik lift. Lepas naik lift, kena naik tangga pula untuk pergi ke escalator tu. Okay, on the way naik ke escalator. Masuk ke kita lalu ke dalam escalator. Kita akan naik lift. Sekarang dalam bangunan ada lembu. 他申请好的技术的问题。都叫地方人Subhanallah balad. 比较就是学校这边这对看你好的。那里生活着世世代代在山顶上耕作生息的土家族老百姓。作为来宾，电梯马上就要到了，感谢您乘坐百龙天梯，同时还要提醒大家，森林特级防火区内请勿吸烟。谢谢您的配合。电梯开门后只有15秒的停留时间，请大家不要随意离开。外面有观景台，有台长，这里是旅途于现场。现在走了过后，哪里去到？ Okay, kita dah keluar dari lift. Ada lift, sekarang kita naik tangga pula. Ke mana? Jom kita tengok. So, kita naik atas ni nak pergi ke platform. Itu dia platform.